أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati lagi dikasihi Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita meneruskan siri kita menghayati insya-Allah kemanisan solat. Sebagaimana yang telah kita mulakan kemarin, bahawa kita menegaskan untuk supaya kita benar-benar rasa kemanisan dalam erti kata menghayati solat kita, perlu kita mengambil berat untuk kita faham dan kita hayati makna daripada setiap kalimah yang kita baca, khususnya dalam doa-doa dan zikir-zikir yang kita baca dalam solat. Dan tuan-tuan dan puan, kita telah pun sebut sebelum ini, permulaan daripada solat itu merupakan antara kuncinya yang disebut oleh baginda Nabi SAW, miftahus solat tahur. Maknanya anak kunci solat itu wuduk, dan yang mengharamkan bermulanya kita mula masuk solat, maknanya daripada perkara yang kita boleh buat bila solat tak boleh buat, iaitu takbir. Dan kita juga telah menegaskan supaya kita sama-sama selepas ini bila nak solat, tuan-tuan dan puan, kita ingat Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Baik tuan-tuan dan puan, selepas kita takbir, kita merujuk di dalam buku yang sebelum ini telah pun saya maklumkan, sebuah buku yang saya cadangkan sangat baik tuan-tuan dan puan untuk kita baca dia dalam kita mengkoreksi dan memerhati contoh solat Rasulullah SAW ini, yang disusun oleh pengarangnya Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Yang penting tuan-tuan dan puan, selepas daripada kita bertakbiratul ihram, di sini didatangkan banyak rupanya doa-doa yang kita namakan doa iftitah yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang biasa kita baca tu, saya rasa itu dah kita biasa baca dah. Tetapi di sini kita jumpa ada beberapa riwayat, seperti mana daripada riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan juga daripada Ibnu Abi Syaibah rahimahumullah, didatangkan ada seperangkap doa iftitah yang saya kira sangat baik. Kita lihat doa ini, baginda SAW diriwayatkan ketika membuka solat selepas takbir tadi, selepas dah benar-benar merasakan Allah paling besar, kemudian dimulakan dengan membaca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khatayaya bil ma'i wasalji wal barad. Lafaz doa ni saya rasa sepintas lalu kadang-kadang kita dengar macam kita baca doa ketika solat jenazah, sebab ada mirip-mirip samaan dia di dalam lafaz tadi. Tetapi dalam riwayat ini dibaca oleh baginda Nabi SAW pada awal solat. Kita cuba tengok apa maksud dia. Nabi SAW berdoa, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Ya Allah, jauhkan saya di antara saya, baini wa baina khatayaya, di antara saya dan di antara kesilapan saya, dosa-dosa saya. Kama ba'anta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana kamu menjauhkan antara timur dan barat. Kemudian Allahumma naqqini min khataya, ya Allah sucikan. Naqiya maknanya kita minta supaya di pure, bahasa Inggerisnya pure maknanya di bersih, sebersih-bersihnya. Naqqini min khataya, daripada dosa-dosa saya, kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Satu analogi yang biasa digunakan oleh baginda Nabi SAW, sebagaimana engkau membersihkan pakaian yang putih dengan salju yang putih, dengan maknanya bahan cucian yang paling bersih, sebersih-bersihnya. Kemudian Allahumma ghsilni min khatayaya bil ma'i wasalji wal barad, dan ya Allah cucikan. Ghasala ni cuci, boleh kita kata bahasanya mandi, maknanya bersihkan betul-betul lagi, cucikan sebersih-bersihnya lagi dosa-dosa saya dengan menggunakan segala alat-alat bahan-bahan air, salji, menggunakan segala jenis wangian untuk dibasuh sebersih-bersih. Tuan-tuan dan puan, doa ini rupanya kalau kita tengok, kalau kita bayangkan ketika kita mula menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa dalam riwayat yang kuat seperti ini, muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim, diceritakan doa ini Nabi SAW amalkan. Kalau kita cuba amalkan
setiap kali bila solat, bila kita dah mengaku bahawa kita dah menyedari bahawa kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita minta tuan-tuan dan puan? Apa yang kita nak persembahkan lagi? Dunia kita ni main-main, dunia kita ni pura-pura, dunia kita ni seronok, lazat. Tapi bila kita menghadap Allah, cuba rasakan, datangkan dalam detik jantung kita, tuan-tuan dan puan. Tentu kita rasa kita ini sebenarnya orang yang sangat-sangat bersalah. Kita sebagai hamba berdiri di hadapan Tuhan dalam keadaan hamba yang sedar dirinya orang yang bersalah. Sebab itu doa ni dibaca, ya Allah, tolong jauhkan. Sebab kita mengaku, kita rasa kita ni memang banyak dosa. Kita nak minta pada Allah, kita nak merayu pada Allah SWT. Tapi dalam keadaan kita banyak dosa, jadi apa lagi kita nak minta? Sebab itu mungkin Nabi SAW membaca rangkap doa yang seperti ini, supaya hati kita awal-awal lagi kita benar-benar tunduk kepada Allah. Benar-benar kita rasa kita ni seorang hamba yang bersalah banyak. Ya Allah, jauhkan saya daripada dosa-dosa saya. Ya Allah, terlalu banyak. Apa saya nak menunjuk lagi? Apa saya nak belagak lagi? Apa saya nak melakonkan lagi? Menyembunyikan apa tak ada. Ya Allah, dosa terlampau banyak. Jauhkanlah ya Allah. Bersihkanlah ya Allah. Cucikanlah ya Allah. Kalau jiwa ini kita boleh bawa dalam solat, tuan-tuan perempuan, Masya Allah, inilah dia di antara rahsia. Kalau kita mula solat sahaja kita rasa begitu, Masya Allah. Sebab itu mungkin Nabi SAW membaca doa iftitah yang seperti ini. Mudah-mudahan kita cuba tingkatkan kesedaran dan tingkatkan juga amalan kita dengan doa yang sangat baik seperti ini dan mempunyai maksud yang sangat mendalam. Pasti insya Allah akan menjadikan solat kita lebih bermakna dan berkualiti. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.